Hadis minggu ini adalah hadis yang ke-15. Berkata baik atau diam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkara yang baik ataupun diam. Hadis ini pendek tetapi maknanya sangat besar. Nabi mengajar kita supaya berhati-hati dalam berkata-kata. Jika apa yang kita mahu ucapkan membawa kebaikan, maka cakaplah. Tetapi kalau perkataan itu boleh menyakitkan, hadis ini mengingatkan kita supaya berhati-hati dengan kata-kata. Lidah kecil bentuknya, tetapi boleh membawa kebaikan atau keburukan. Kata-kata yang baik boleh menggembirakan hati orang lain. Kata-kata yang kasar boleh menyakitkan dan merosakkan persahabatan kita. Oleh itu, jika apa yang ingin kita katakan tidak membawa kebaikan, lebih baik kita diam dan berfikir terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama amalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercakap perkara baik, lembut dan bermanfaat. Cuba kita bayangkan dunia tanpa kata-kata kasar, tanpa ejekan, tanpa fitnah dan gosip. Marilah kita sama-sama menjaga lidah. Berkata yang baik, menyebar kasih sayang dan mendiam diri apabila tidak tahu. Jika lidah lembut, Hati pun lembut. jika lidah jahat, Hati pun guna.